Okey, hari ni dekat sekolah Hera ada solidariti buat Palestin dekat sekolah. Ni dah pakai sekejap ini. Sekejap lagi dekat sekolah dia kena buka lah kot. Sebelum sampai sekolah ibu buka lah. Mungkin akan ada isu nanti kan. Semua benda tak boleh, pada hakikatnya pakai macam ni. Itu salahnya. Okey, sejak kita ke sekolah. Tak lambat pun. Hari panas. Apa? Korang letak dulu beg dekat dalam beg dalam kereta dulu. Lepas tu kita pergi ambil gambar sekejap. Okey? Mana panas ni, jangan nak komplain panas. Orang rakyat Palestin tu kena bom, tak bising. Awak kena panas, jangan komplain. Inilah pengorbanan. Sinilah sikit. Okay, hari ni Hera ada solidariti kan dekat sekolah. Sebenarnya pun nak bagi dia pakai ni, tapi mungkin takkan boleh. Korang mesti nak tahu cara nak pakai kan. Cara pakai dia senang dia tahu. Yang benda ni dia selalu pakai dekat anak. So ibu pun akan apa, ibu pun suka pakai benda macam ni. So cara dia macam ni, belakang dia, putarkan dia. Okay, sama ada korang nak ni, nak pusing dulu sekali, ataupun yang ni biar. Yang ni kita macam pusing-pusing dia lah, pusing-pusing dia, bagi dia kemas. Lepas tu kita akan buat macam ni. Okay, kemas kepala dia. So masukkan dia ke dalam ni. Kepil, orang bagi kepil lah masuk dalam ni. Macam itu. So yang ni boleh dapat macam gini ke kan, macam gini. So kalau macam ni korang nak habiskan pun boleh kan, macam ni. Tapi dia kena kemaskan tau, kemaskan betul-betul bagi dia nampak cantik lah. Macam gitu. Okay, macam ibu lebih suka macam inilah. Lepaskan satu je. So, masukkan macam tu. Okay, sebenarnya ibu nak pakaikan untuk si kakak, tapi mungkin akan ada isu. Tak tahulah apa isu dia kan. Semua benda tak boleh sekarang kan. Padahal tak ada apa pun pakai benda macam ni kan. Kita orang kata memberi sokongan yang sepenuhnya. Kenalah ibu terapkan nilai-nilai murni lah. Nilai-nilai orang kata kita ni kalau nak fight kan, kita nak fight, kita fight betul-betul kan. Orang kata perjuangan fisabilillah tu. Okay, so itu je lah. Macam hantar anak ibu pergi sekolah. Tak adalah Hera pakai ni. Tapi kalau dia pergi solidariti dekat mana-mana, dia akan pakai lah ni. Hari ni Hera pakai gini je. Okay, macam itu. Okay, jom kita hantar adik ke sekolah dengan kakak. Okay, dah sampai sekolah adik. Ramai kawan? Love you. Okay, so jom. Okay, dah sampai sekolah, nak duduk belanja. Simpan. Alright. Take care. Jaga item semua ya. Sebab free Palestin.